Assalamualaikum dan sejahtera. So, hari ini kita akan review sebuah filem Korea pada tahun yang disiarkan tahun 2022 dan bertajuk Christmas Carol lah. So, filem ni seperti thriller atau drama yang berat juga sebenarnya. So, cerita ni berkisah tentang Jo 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 Woo, sebagai Jo Woo. Jo Woo ni ada seorang adik yang kembar nama sebagai Jo Woo Woo. Woo Woo dengan Jo Il lah. So adik dia mati kena bunuh, dia pergi kat tangki tu lah. So dia pada waktu Christmas, okey, tempatnya nama cerita Christmas Carol waktu Christmas, so mati. So Joey ni nak balas dendam, dia tahu siapa yang telah cuba bunuh adik dia, dia tahu. Dia kena masuk sebuah sekolah budak jahat ni lah, budak jahat ni. Dia nak bunuh, ada 4 orang yang disaki dalam membunuh adik dia, Dan orang tu pun cakap dengan megah dia dah bunuh adik lah, itulah semualah. So cerita ni sebenarnya ni plot twist yang menarik lah. So cerita ni berkisah tentang pergaduhan dan balas dendam Giovanna budak Giovanna ni, di mana dia cuba nak bunuh keempat orang tersebut. Pada sama juga ada tu cikgu psikologi dia cuba pertahankan dia, cakap jangan bunuh. So bagus pulaukan emosi. Dan filem ni juga banyak flashback tentang bagaimana dia mengabaikan adik dia sampai adik dia mati, dan cerita ni lah. Okey, so dalam cerita ni dia berjaya pukul lah, dia tak bunuh dia berjaya pukul orang-orang tersebut lah. Dan akhirnya semasa dia nak pukul yang ketua yang disyaki bunuh adik dia, pun tidak. Dia kata dia tak bunuh adik dia, dia hanya pukul saja, lepas tu dia balik. So siapakah yang bunuh adik dia? Anda boleh lihat bila anda masih terperanjat orang yang bunuh adik dia tersebut. So okey, filem ni adalah filem yang agak berat dan dia tak banyak lawan, dia banyak flashback dan bermain dengan emosi, di mana kita lihat budak-budak yang kecak akal dibuli di dalam orang kata sekolah Giovanna tersebut. Pada sama juga ada togi budak pun kena buli juga di sana, dan dia pun hampir-hampir dipukul oleh ketua penjara di sana, bagi mad dog, pukul di sana. Dan juga dia juga ketua psikologi dia, cikgu psikologi juga kali nasihatkan dia jangan ubah suara. Akhir tolong dia juga lah, akhir menolong juga. So cerita ni wajar ditonton, tapi tajuk dia Christmas Carol saya rasa agak melampau. Kita kan cerita Christmas pun cerita tentang balas dendam. Cuma jadi Christmas Carol disebabkan adik dia mati pada waktu Christmas sahaja. So tajuk filem ni saya rasa tak sesuai dah dengan filem ni. So jangan abaikan tajuk ni. Kalau anda lihat tajuk ni Christmas Carol, mending fikir ni cerita tentang Christmas ni, tak garang pun. Tapi sebenarnya filem ni garang. Filem garang yang filem penuh Asia, gaduh-gaduh, orang kata old school ni gaduh lah, dari budak-budak yang gaduh lah. Okey, sebab budak Giovanna kan. Untuk rating filem ni saya berikan 7/10 lah, kerana untuk saya cerita ni slow sangat dan berat sangat. Bukan saya punya orang kata minat lah. So sebenarnya boleh pendekkan saja cerita tu kalau nak, tapi dipanjang-panjangkan dengan flashback tertentu. Saya tak suka flashback ni, semuanya buang masa saya. Okey, so saya kasih 6/10 saja. Dan boleh tonton jika anda minat menonton filem ni, kerana filem ni last endingnya siapa yang bunuh adik dia tu anda akan terperanjat. Itu yang anda kena lihat nanti. Okey, Assalamualaikum.